Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazana Amalia binti Muhammad Zaidi. Nama saya Nurhuda binti Muhammad Zulkarnain. Kami dari Sekolah Menengah Islam Al-Amin Bestari di Merlimau, Melaka, Malaysia. Kami merupakan peserta pertandingan gubahan bunga kategori perempuan menengah atas. Kami akan membuat gubahan bunga yang bertemakan Hari Guru. Jom mulakan. Yang pertama, kita perlukan bekas yang tinggi seperti ini. Lepas tu, kita letak spine yang telah dipotong mengikut bekas ini ke dalam. Macam ni. Yang kedua, kita memerlukan sponge yang telah direndamkan di dalam air selama 10 minit. Kemudian kita akan membalutnya menggunakan plastik di sekeliling dan di bawahnya. Kemudian kita akan kemaskan di bahagian atas. Kemudian kita masukkan sponge yang telah dibalut tadi ke dalam bekas ni. Kita ambil daun pisang dan leraikan dia kepada beberapa bahagian. Seterusnya, kita akan selotipkan daun pisang yang telah dileraikan tadi di sekeliling bekas. Kita kemaskan bahagian yang tak sama ni, kita gunting untuk kita jadikan dia sama. Untuk makluman semua, kami menggunakan bahan yang boleh digunakan untuk masakan seperti daun limau purut, serai, daun kari, daun pandan, daun kunyit, cili. Untuk memudahkan hiasan gubahan kita, kita akan tampalkan lidi di bahagian bawah bahan kita. Semua bahan akan jadi seperti ini. Baiklah, sekarang kita akan mulakan gubahan bunga kita. Jom, kita akan bahagikan gubahan kita dengan 3 bahagian. Yang pertama bahagian depan, yang kedua tengah dan yang ketiga yang belakang sekali. Kita akan mulakan dengan bahagian belakang dahulu. Untuk bahagian belakang, kita akan gunakan bahan yang paling besar dan tinggi. Seterusnya, kita akan gubah di bahagian tengah pula, iaitu kita akan mencucukkan bahan utama kita, iaitu cili. Kita akan cucukkan dia dekat bahagian sederhana tinggi. Nanti dia akan jadi seperti ini. Seterusnya kita akan hias di bahagian depan pula. Disebabkan daun karinya ada satu sahaja, kita akan letakkan dia di bahagian tengah sekali. Macam ini. Jadi untuk memenuhkan ruang di gubahan kita, kita akan tambahkan bunga. Sikit. Berapi. Takkan dia tak liari. Jadi inilah hasil jambangan bunga kita. Sekali kita akan tambahkan jambangan kita dengan hiasan rebel.